Untuk orang macam aku yang banyak sangat guna memory card reader ni, aku dulu pakai jenis yang macam ni tau. Jenis ada memory card reader dua macam ni dan jenis yang kecil macam ni tau. Tapi memory card reader ni dia tak multi-function tau macam yang ni. Yang ni memory card reader campur USB hub. Dia 8 dalam 1. Memang banyak gila. Cakap je nak apa. USB hub dia ada, audio jack dia ada, memory card reader, SD card besar ada, micro SD card pun ada. Lepas tu ada type C. Tu ada USB lagi dekat sini. Memang banyak weh, 8 dalam 1. Lepas tu konektor dia pula boleh pakai USB biasa ataupun cabut. Boleh pakai yang type C tau. Sama juga macam memory card reader aku yang sebelum ni. Tapi bayangkan yang ni dah lah ada type C, lepas tu boleh USB lagi, lepas tu ada banyak gila aku boleh cucuk. Boleh lah nak buat cucuk pendrive, cucuk hard disk, cucuk keyboard, cucuk mouse. Dia banyak gila. Audio jack lagi, cucuk headphone kan. Function sangat. USB hub campur memory card reader 8 dalam 1 ni. Harga pun sangat murah, berbaloi gila. Kalau kau minat juga adapter 8 dalam 1 ni, kau boleh tekan dekat background ni.